Salam korang. Hari ni aku nak tunjuk macam mana cara dia nak gunakan hydrometer ni. Aku gunakan hydrometer lah hari ni. Okay. Isikan air di dalam ni. Celup je lah. Celup je, isi sampai penuh. Lepas tu tunggu sampai mana bacaan dia. Okey. Aku letak sini. Lepas tu aku cucuk guna dia punya ni, kita nak tengok dia naik balik tak. Naik kan. Okey, lepas tu aku nak bandingkan bacaan hydrometer ni dengan refraktometer ni. Okey, susah nak pegang dua-dua. Okey, boleh. Buka yang ni, ambil air daripada akuarium, kita letak atas ni. Okey, masa tutup ni pastikan yang dekat skrin ni dia merata tau, tertutup semua sebab kita nak teropong. Okey, sekejap tau, aku teropong dulu. Okey, aku try tunjuk kat korang kat kamera bacaan dia ni lebih tepat lah. 1.025. Susah sikit nak tunjuk. Tu 25. Okey, perbezaan dia kalau dengan hydrometer ni, tengok bacaan dia 1.019. Jauh tau. Sebab tu aku cakap sebelum ni, kalau hydrometer ni bacaan dia tak tepat. Dia kurang tepat. Korang kena buat 2-3 kali sampai korang rasa puas. Kalau macam aku memang akan gunakan dua-dua lah. Aku rasa tak puas hati dengan hydrometer refraktometer ni, aku guna hydrometer. Aku tak puas hati dengan hydrometer ni, aku guna refraktometer ni. Sebab tu aku cakap sebelum ni, hydrometer ni kurang tepat bacaan dia. Aku tak recommend sangat. Beli mahal sikit refraktometer ni, lagi berbaloi daripada hydrometer. Kalau korang suka, like, share video ni untuk ilmu untuk kawan-kawan kita yang lain. Assalamualaikum.